Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Mukris, wartawan TV PSS Semela. Hari ini saya dilaporkan bahawa hari ini telah berlangsungnya Majlis Tadarus Khatam Al-Quran peringkat SMK Lajau. Objektif program ini ialah murid dapat membaca Al-Quran dengan betul dan lancar, menghayati Al-Quran dalam kehidupan dan memupuk warga Semela mencintai Al-Quran. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا. Baiklah, itu sahaja program kita pada hari ini. Semoga semua pelajar Muslim terinspirasi dan terus beristiqomah dalam membaca Al-Quran serta menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Sekian, terima kasih.